Saya bukan ada satu, tapi 2 unit. Rumah di belakang saya ni dengan rumah satu lagi, 2 unit. Simpang masuk, terus sampai rumah lah. Okey, cerita pasal harga. Kat Manjung ni, nak dapat rumah bawah 200,000 untuk medium cost memang tipis. Tapi rumah ni, 2 biji ni, owner yang sama, nak jual 180,000 saja. Luas dia 22 kali 70, memang lebar. Tapi design rumah memang design yang klasik. Rumah lama dekat Manjung ni, fasa 1A. Ni zaman purba memang meter. Mana nak dapat lah, ni barang rare. Okey, ruang tamu. Rumah ni design dia mementingkan privacy. Ruang tamu. Bila tetamu datang, duduk di sini saja. Tak nampak family anda ada di belakang. Dia punya design dia memang best. Okey, ni ruang family. Nak makan kat sini ke, nak lepak sini boleh. Tapi ceiling dia memang tinggi. Kita ada 3 bilik tidur dalam rumah ni. Ni bilik tidur yang pertama lah. Sini kita ada bilik tidur yang kedua. Ceiling dia memang tinggi. Boleh buat loteng tu. Sini kita ada bilik tidur yang ketiga. Kita ada satu toilet, satu saja toilet untuk rumah ni. Ni ruangan dapur rumah ni. Dan ini di belakang. Siap juga dengan awning. Okey, tak ada masalah rumah ni. Boleh beli, masuk duduk, touch up cat saja. 180,000. Mana dapat dah rumah medium cost di Manjung. Bawah 200,000. Tak ada dah. Ini saja yang ada. 2 unit ni. Kepada anda yang berminat, boleh roger saya dengan segera. Okey, bye.